Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang menonton Kesones, suara analitikal dari Asia Tenggara. Dalam video kali ini, kita akan menyelami satu topik besar yang mungkin anda pernah dengar, tetapi kembali dengan lebih kompleks dan tanpa kita sedari. Adakah kita sedang memasuki era baharu Perang Dingin ataupun dikenali sebagai Cold War? Dan bagaimana dunia hari ini terperangkap di antara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, China dan Rusia? Jom kita mula. Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin berlaku antara tahun 1947 hingga 1991, melibatkan dua kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet, USSR. Tiada bom perang diletupkan, tapi ia penuh dengan ketegangan ideologi, perlumbaan senjata nuklear, perang proksi dan krisis politik. Amerika pernah membelanjakan $35 bilion setahun untuk senjata nuklear, dan jika perang tercetus, dianggarkan lebih 200 juta orang boleh terbunuh. Namun, apa yang penting adalah kesan daripada era ini masih menghantui pembentukan dunia hari ini. Era baru, Perang Dingin versi 2025. Situasi dunia kini tidak lagi terbahagi dua. Tetapi ketegangan tetap wujud dalam bentuk yang baharu. Amerika Syarikat dan China kini bersaing dalam teknologi seperti AI, chip komputer dan kuasa ekonomi. Rusia pula meningkatkan penggunaan senjata moden seperti serangan siber, gangguan tenaga dan propaganda digital. Bayangkan situasi berikut. Pertama, nilai dagangan antara Amerika Syarikat dan China jatuh kepada $583 bilion pada tahun 2024 berbanding pada tahun 2022, iaitu sebanyak $690 bilion. Dan perkara ini dilihat sebagai keretakan hubungan antara dua negara tersebut. Kedua, China menghantar 1,200 pesawat tentera ke sekitar Taiwan dalam masa 3 bulan pertama tahun ini. Untuk pengetahuan pendengar, pakar geopolitik dunia melihat Taiwan sebagai proksi Amerika Syarikat. Hubungan erat antara syarikat teknologi gergasi Amerika, seperti Nvidia dan syarikat penghasilan chip terbesar Taiwan di dunia, TSMC penting, kerana chip-chip ini diperlukan untuk perlumbaan teknologi pada masa ini yang mempercepatkan proses kajian tertentu dan memperkuatkan sistem pertahanan. Ketiga, 78% negara NATO menjadi mangsa serangan cyber, yang mana kebanyakannya berpunca dari Rusia dan China. Semua ini berlaku tanpa tembakan peluru pun. Dan inilah yang digambarkan sebagai Perang Dingin. Medan baru, angkasa, cyber, iklim. Zaman ini, peperangan berlaku di tempat yang lebih senyap dan lebih berbahaya. Pertamanya, angkasa lepas. China merancang untuk bina pangkalan mereka di bulan menjelang 2030, sementara rundingan antarabangsa tentang perlombongan asteroid masih buntu. Kedua, Arktik. Kawasan Arktik diwartakan dunia sebagai zon neutral, di mana tiada satu pun negara yang berhak mengiktiraf kekuasaan terhadap kawasan tersebut. Sungguh pun begitu, eksplorasi kajian oleh saintis dari seluruh dunia masih boleh berjalan seperti biasa. Hasil kajian semasa mendapati 20% rizab minyak dunia berada di kawasan tersebut. Oleh sebab itu, banyak negara sudah pun bersiap sedia untuk memiliki kawasan tersebut atas faktor sumber mineral tersebut. Dan apabila ais mencair, perebutan antara negara pun akan bermula. Ketiga, perang iklim. Sebanyak 43 buah negara menggunakan tenaga dan makanan sebagai senjata geopolitik. Ini menyebabkan tekanan kepada negara miskin dan peningkatan jumlah pelarian iklim kerana kekurangan penghasilan tuaian dan akses kepada makanan dan minuman di kawasan mereka. Nuklear masih sebuah ancaman. Amerika kini membelanjakan $55 bilion setahun untuk program nuklear, 57% lebih tinggi berbanding zaman Perang Dingin. Namun hari ini, kita tak perlukan bom nuklear untuk lumpuhkan sesebuah negara. Satu serangan siber ke atas loji janakuasa, bank pusat, atau hospital sahaja, boleh melumpuhkan sistem ekonomi dan masyarakat sesebuah negara. Masalahnya adalah belum ada undang-undang global untuk menangani krisis ini.
Tidak ada telefon merah atau nombor kecemasan global untuk menyelesaikan salah faham di dalam dunia cyber. Apakah masa depan kita? Sejarah mengajar kita 3 perkara. Perlumbaan senjata tidak akan membawa keamanan jangka panjang. Perang proksi dan campur tangan asing merosakkan banyak negara kecil. Dan diplomasi dan kerjasama adalah satu-satunya jalan keluar. Tetapi hari ini, kita lihat PBB semakin lemah, perjanjian kawalan senjata terbengkalai, dan dunia makin berpecah. Apakah pilihan yang kita ada? Kita perlukan undang-undang antarabangsa untuk teknologi baharu seperti AI. Kita perlu reka semula hubungan perdagangan supaya tidak bergantung kepada satu kuasa sahaja. Dan kita perlu diplomasi pintar, bukan dengan senjata, tetapi dengan suara, data dan empati. Malaysia dan Asia Tenggara, kita berada di tengah-tengah medan geopolitik. Soalnya sekarang, adakah kita hanya sekadar pemerhati, atau kita berani memainkan peranan sebagai pendamai global? Jika anda suka analisis seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan kongsikan video ini. Jemput komen di bawah. Terima kasih kerana menonton Personas, suara analitikal dari Asia Tenggara. Jumpa lagi dalam video seterusnya.